Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, aku selamba je cuba naik di atas ni guys, dan kan pun turunkan dia kembali. Wow, nampak tak rasa apa ni. SUV yang paling jelita, SUV yang paling disukai, dan SUV yang terbukti memang SUV ni paduku paduah. Jenama Toyota, jenama yang dikenali bukan di Malaysia guys, di dunia. Guys, ini adalah Toyota Cross guys, 2022 guys. Memang nampak lawa, smart dan segak kereta ni guys. Jom kita tengok kereta yang dikatakan paling menawan kalbu. Toyota Cross 2022. Yang ni adalah 1.8 guys. Kereta dah memang comel. Dan 2022 masih lagi ada warranty guys. 2022 sampai 2023 1 tahun. 2024, 2025, 2026, 2027 masih lagi dipayung oleh Toyota kita. Guys, di belakang saya warna yang dikatakan nampak eksklusif, silver rupanya. Berapakah harga untuk kereta ini kalau kau beli yang baru guys? Kalau kau beli yang baru. Guys, kita tengok dulu depannya, lampunya agak-agak besar guys. Dan kita akan tengok di depan mucungnya guys, agak-agak lawa. Dan harga baru sekarang adalah ting. Guys, sini guys. Toyota Cross 1.8 auto 133,800. 133,800 guys. Berbaloikah kereta ini di belakang saya yang masih lagi ada 2 tahun lagi warranty? Kau tak payah takut guys. Jenama Toyota, jenama Honda, kalau dia kata istiqomah ataupun berjanji kau bahawa warranty dia akan payung penuh-penuh, maka kau kena percaya kepada 2 jenama ini. Ada di luar sana bercerita dengan brand-brand China seperti Jayco 7 tu. Oh, Pak Osman suka sangat Jayco 7. Relax dulu. Tolak tepi dulu. Berapakah harga berbaloi di belakang saya? 1.8 V 2022. Hari ini kan ku bagi kau keberuntungan yang amat tinggi. Mungkin mencecah 34,000 untuk beli janda di belakang saya. Harga dulu guys. Ho 99,900 guys. 99,900. Bam. Aku nak tanya tu. Oh, kakak Liza dah masuk. Macam mana kakak Liza? Kau dah nak beli kereta lain jenama China J7 tu 20,000 ke duit mukanya? Guys, 20,000 untuk janda di belakang saya. Maka loannya adalah 80,000. Bulanan untuk tempoh masa 9 tahun. 950. Features yang pertama guys. Kita tengok dalam guys. Dari segi belakang kau nampak tak 360 kat depan tu? 360. Sungguh cantik. Dan kereta ni V, pastinya ada leather seat. Dan cukup luas belakangnya guys. Teman-teman rakan-rakan, yang ni pun ada power boot guys. Power boot. Dan comparison yang dibagi kepada saya daripada Abang Osman tadi, J7 ya. Tak apa guys, kita tengok guys. Demo tak kena bayar. J7 nombor 19 untuk bulan 2-3 bulan ke belakang ni adalah 765 sahaja Januari. Maka Februarinya 800 lebih sahaja. Guys, Toyota Cross nombornya 14, kereta terlalis dalam bulanannya. Dan jualannya dah 1,300. Dan bulan Februari adalah 1,200. Guys, 4 digit lah guys. 4 digit, tak banyak nak compare. Yang nak compare tu pasal apa? Pasal kau kena compare dari segi warranty dia guys. Spare part yang pertama, Toyota lagi senang dan reliable. Yang kedua, kau tengok pusat servis Toyota tu macam mana. Kau tengok pusat servis Toyota tu macam mana. Macam tu kan, comel kan.
Dan yang ketiga guys, sudah semestinya jenama ni sudah dipercayai, sudah diyakini. Itu adalah faktor-faktor yang ada kepada Toyota Cross. Yang paling penting, design dia guys, daripada depan sampai ke belakang memang smart and segak. Smart and segak. Kereta ni guys, sesungguhnya berat. Apabila berat, handlingnya pasti padu, dan minyaknya jenama Toyota memang jimat guys. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Facelift kau yang bergaji 2,800 ke atas. Dan APS Seven kepada 012340 0034. Kita nak tanya tu, Kafi nak tengok dalam dulu. Kita tengok dalam dulu Kafi. Sungguh luas untuk mereka-mereka yang berbadan besar ataupun gemuk guys boleh masuk. Dan di belakangnya yang mempunyai anak katakan besar-besar juga boleh masuk guys. Dari segi belakangnya cukup selesa, cukup impresif dan nampak mewah. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Makin hari makin tergila, bikin tidur pun tak lena. Bilakah